Jadi aduannya penipuan lah, aduan cas lebih lah, aduan tak dengar lah, aduan hidden charges, macam-macam. Jadi saya betul-betul mengharapkan hari ini setelah kita pun telah berjumpa, dengan MC-MC kita sendiri. Saya sebenarnya dulu sebelum ini dalam 2 bulan lepas dah berjumpa dengan YB Menteri. Kita dah jumpa. Kita juga jumpa Ketua Setiausaha Datuk Alim. Kita berjumpa dengan Encik Mano. Kita berjumpa dengan Datuk Amin, juga Ketua Timbalan Ketua Setiausaha, untuk mengadu pasal aduan banyak yang berpunca kalau kita tengok adalah telco. Kita lihat telco gagal melaksanakan tanggungjawab mereka. Mereka ini kerja buat duit je. Jadi kita harap perkara ini dapat ditangani sebaik mungkin supaya kita tidak terus tipu bahagian insurans sampai 70 juta setahun satu telco. Dah ada 6 telco, berapa puluh juta, berapa ratus pula. Jadi kita amat berharap MC-MC boleh memulakan siasatan, melihat proses mana penipuan-penipuan macam tadilah, line sampai 18 line. Gila apa benda? Tak masuk akal. Gila kalau kita ada line, lepas tu line pula ada charge pula. Jadi kita amat terkesan lah ramai pengguna di luar sana. Bila dia senang je, mula-mula 1 bulan RM30, lepas tu bulan depan dah tambah, dan lama-lama beratus, lama-lama dah blacklist lah. Jadi benda-benda yang macam ni lah, saya rasa kita kena ada kaedah urus takbir yang jelas lah. Pasal kita tak boleh terus begini. Kita tidak boleh membenarkan telco mengambil kesempatan di atas pengguna. Pengguna ni dah lebih bengong. Telco pula ambil kesempatan macam tadi. Sampai 18 line ni dah sistem apa benda ni. Jadi kena lihat. Dan saya minta mudah-mudahan YB Menteri sendiri boleh commissionkan satu siasatan yang boleh mengarah kepada penyelesaian lah. Kalau tidak, tak jadi apa. Kalau dia tak guna, kita buat PC pun setakat buat PC je lah. Pada bulan 12 tahun lepas benda itu berlaku. Jadi saya beli handphone, kemudian kena scam semua kan, kena duit withdraw tu pada 2 hari selepas tu. Selepas dia beritahu bahawa tab tu free untuk saya pun pergi ambil, kemudian kad tu dah tak ada. Itu withdrawalnya. Maksudlah saya beli phone dalam receipt yang saya nampak daripada pihak diorang ni, dia kata receipt itu ada tulis iPhone. Saya beli iPhone, tapi sebenarnya saya tak beli iPhone pun. Jadi duit receipt tu dia gunakan dengan cara yang tak betul. Jumlah kerugian tu 23,000. Dua lah, Maybank dengan UOB.